tanpa saya pun tak nak memperkenalkan Profesor Saadah ni, saya rasa semua orang dah tahu kat dia. Jadi biografi, kalau siapa yang tak tahu boleh message dekat dia nak dapatkan biografi untuk Prof Saadah ni lah. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan berbesar hati menjemput Profesor Saadah untuk membentangkan buah fikiran yang ada dalam minda dia tu untuk kita sama-sama mencerna, mencanai dan memperhalusi dengan harapan kita dapat memberi manfaat kepada umat manusia keseluruhan. So dengan itu saya mempersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Terima kasih adinda saya Dr. Abu Sufyan. Ya, yang kita jumpa masa UKM dulu dan memang dalam komuniti yang sama ya, subjek ekonomi ni, dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam Nadwah ilmuwan. Kita juga berterima kasih kepada saudara Dr. Abdul Razak yang mengadakan inisiatif ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang bersama kita pada petang ini, pada malam ini. Kita ada Datuk Profesor Dr. Ridwan, siapa lagi ya? Datuk Dr. Muhammad, siapa ni ya? Dan bekas student saya Azlin, saya nampak ya. Dr. Nur Azam, sahabat saya, saudara Asri, saudara Asri Abdul. Saya memohon dan saudara Yusuf Bacik juga ya, Adibah. Semualah sahabat-sahabat yang bersama kita petang ini. Saya sebenarnya ingin berkongsi saja dan saya kita alhamdulillah telah menubuhkan Forum Ekonomi Manusiawi hasil dari inspirasi beberapa sahabat dalam komuniti kita, dan jadi saya jemputlah gagasan untuk menyumbang kepada gagasan pemikiran Forum gagasan pemikiran ekonomi manusiawi ini ya. Dia baru sahaja kita, mungkin idea ni telah lama dan kita harapnya dapat kita develop bersama-sama, dan antara objektif pembentangan petang ini ialah saya difahamkan kita berusaha untuk mengeluarkan satu kenyataan untuk memberi respons daripada perspektif ekonomi manusiawi ataupun juga daripada Nadwah ya, dan Nadwah ilmuwan, supaya kita dapat mengeluarkan satu kenyataan terhadap belanjawan 2021. Saya juga mengambil peluang ini untuk menjemputlah ya pakar-pakar ekonomi dan juga aktivis untuk sama-sama bersama kita dalam Forum Ekonomi Manusiawi, iaitu satu NGO yang kita baru tubuhkan pada tahun ini, supaya kita dapat bersama-sama mengembangkan idea ini, bersama-sama membina gagasan pemikiran ini yang kita hendak ketengahkan sebagai satu alternatif ataupun sebagai satu perspektif yang boleh membantu kita dalam zaman pasca COVID ini nanti ya. Jadi saya ingin berkongsi ini ya. Boleh dapat ya? Boleh? Dan macam mana nak? Macam nak move to the next slide ya? Okay, saya nak mulakan dengan saya santai dulu. Ini lukisan ya, pokok jacaranda warna purple, memang cantik. Ini lukisan yang diberikan, yang dia lukis dan diberi hadiah kepada saya oleh Dr. Roza. Dr. Roza ialah isteri Dr. Azmi daripada Kuantan. Dan ia sempena lawatan kami, lawatan yang kita panggil Rehlah Marjan ke Maghribi pada tahun 2017 ya. Dan lukisan ini mengingatkan saya kepada tokoh-tokoh besar seperti Fatimah Al-Fihri dan Ibn Khaldun yang mempengaruhi pemikiran dan ketamadunan dunia. Dan kita sebenarnya pada masa itu kita pergi ke universiti tertua di dunia, iaitu Universiti Al-Qarawiyyin, dan menarik sekali ceritanya, cerita Fatimah Al-Fihri ya.
dia membina peradaban yang manusiawi bermula dengan usaha dan niat yang ikhlas. Dan cerita Fatimah Al-Fihri ni ialah dia seorang wanita Arab yang mengasaskan universiti tertua di dunia, dikira sebagai the oldest existing, continually operating and first degree awarding educational institution in the world. Dan ini mendapat pengiktirafan United Nations ya. Dan universiti ini dibangunkan pada tahun 1859, beratus tahun lebih awal daripada Oxford. Saya kira terlebih awal juga daripada Al-Azhar, yang sekarang kita kasi Al-Azhar universiti yang pertama ya, sebenarnya Universiti Al-Qarawiyyin. Dan menarik ceritanya ialah kerana Fatimah Al-Fihri ini mewakafkan ya harta pusaka peninggalan ayahnya, dan lihatlah sekarang ini ya yang menjadi kita lihat ya the impact of wakaf itu sehingga ke hari ini masih lagi berfungsi. Dan antara bekas pelajar graduan ialah alumnus yang terkenal iaitu Ibnu Khaldun, dan ramailah sebenarnya universiti ini mengeluarkan ramai ilmuwan tersohor Kristian dan berbangsa Yahudi juga ya. Kerana kita dapat lihat di situ bahawa demokrasi pendidikan sudah ada ya. Maknanya universiti itu bukan saja untuk orang Islam ya. Terjemahan bahasa Inggeris Ibn Khaldun menulis tentang Fatimah Al-Fihri ini ya. It was as though she had awakened the resolve of the kings after her. This is a favor that he, Allah, gives to whom he wills amongst his righteous servants if he wants for the ummah progression and prestige, and awakens from amongst them men and women with a noble conscience and lofty emotions, driving them to do the best of deeds. Saya tak dapat nak baca ni. Okey. Jadi saya ingin memberi contoh personality Fatimah Al-Fihri itu sendiri ya. Walaupun di usia muda dia suaminya meninggal dan mendapat harta. Kalau orang lain ya mungkin ialah apa yang kita boleh buatlah dengan harta peninggalan itu ya, sebagai seorang yang hartawan ya, daripada keluarga yang berada. Tetapi dia telah menggunakan sepenuhnya ya, dalam satu yang ada vision di situ ya. Dia mulakan dengan masjid, dan masjid itu menjadi madrasah, dan itu evolusi banyak masjid di dalam dunia Islam ini. Mungkin Prof Ridwan amat familiar sekali dengan Turki dan di dunia Islam kita, bagaimana masjid itu evolve menjadi sebuah madrasah, dan akhirnya di hari ini dia dikenali sebagai sebuah universiti yang berkembang, dan tapi masih lagi klasikal dari segi pendekatannya. Dan dia seorang yang alim ya, very pious woman. Dia berpuasa sepanjang pembinaan masjid itu, dia berpuasa. Jadi kita lihat daripada perspektif ekonomi manusiawi ialah membangun peradaban ya, bukan saja pertumbuhan ekonomi tetapi suatu peradaban yang menghasilkan manusia, wanita dan lelaki seperti Fatimah Al-Fihri ini yang sedar arti pembangunan insan, mempunyai hati nurani yang mulia ya, seorang yang beriman dan emosi yang terpancar dengan cita-cita untuk menghasilkan sebaik-baik amalan yang berkekalan ya. Bukan persaingan menghambat dunia untuk memuaskan nafsu tamak haluba untuk kepentingan diri, keluarga dan kelompok sendiri. Kita lihat ya, pada hari ini saya membawa pendekatan ilmu lah kalau boleh ya, kita daripada grup Nadiah, dan kita sepanjang minggu selepas belanjawan ini memang didedahkan dan dipersembahkan dengan pelbagai-bagai perbincangan belanjawan. Jadi saya nak mulakan dengan perspektif ekonomi manusiawi ini, apa yang kita maksudkan ekonomi manusiawi ini, dan melihat beberapa varian kepada pemikiran semasa terhadap ekonomi ataupun pembangunan ekonomi itu sendiri. Dan kita lihat dari perspektif Islam, banyaklah ya kita lihat perkembangan ekonomi Islam itu sendiri dalam 1960-an, awal 70-an ya. Tetapi kemudiannya
seolah-olah di hijack oleh perkembangan dan wacana dan tulisan-tulisan mengenai kewangan Islam. Dan kewangan Islam itu disiplinnya lebih laju ke depan, ya. Tetapi sejak mungkin saya rasa 10-20 tahun yang lepas ini terdapat juga perbincangan dan wacana dan tulisan mengenai maqasid al-syariah yang dengan ini memberikan perspektif yang lebih luas daripada kewangan Islam yang melihat kepada perbankan Islam dan aspek-aspek yang saya rasa kalau mengikut perspektif ekonomi itu agak sempit, ya. Jadi ini buku-buku yang ini kita lihat di sini yang mengaitkan maqasid syariah dengan perundangan Islam, dengan kewangan Islam, ya. Dan saya juga terlibat antara sebahagian daripada buku-buku ini. Tetap walau bagaimanapun, ya, terdapat kritikan kepada ekonomi Islam dan juga sistem kewangan Islam, ya. Tadi saya petik di sini yang ditulis oleh Profesor Dr. Sri Edi Suasono yang saya petik daripada buku ini yang Bung Hatta dan Ekonomi Islam yang saya beli di Jakarta, ya. Antara kritiknya kalau di Indonesia itu dipanggil ekonomi syariah, ya. Ekonomi syariah direduksi dan lebih terpusat hanya pada upaya membangun bank-bank syariah. Seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan sahaja. Justru riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitari secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya trade-off secara sistematik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang subordinatif dan diskriminatari, yang membiarkan brutalitas laissez-faire dalam erti yang luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah tanpa memerhatikan perlunya restrukturisasi dan dekonstruksi sistem yang usurious. Jadi bagi mereka yang terlibat dalam perbankan Islam, ini satu kritik yang besar lah, ya. Kerana kadang-kadang apabila kita berada di situ, kita merasakan ialah kita berbuat sesuatu, ya. Tetapi sebenarnya dari perspektif yang besar, kita mungkin berada dalam keadaan yang lengah, dalam euforia itu, ya. Dan ini juga kritik sebenarnya daripada orang yang bersama-sama dalam perkembangan kewangan Islam itu sendiri. Misalnya Profesor Abbas Miraho yang banyak mengkritik tentang perkembangan kewangan Islam yang tidak, maknanya impaknya lebih besar yang sebagaimana yang kita harapkan. Dan bagi Bung Hatta pula yang ideanya dikupas dalam buku ini, ya, di dalam pembangunan nasional yang harus diutamakan ialah manusia itu sendiri. Pembangunan bukan sekadar pertumbuhan, bahkan pertumbuhan ekonomi adalah sekadar derivat yang harus mendukung pembangunan manusia. Pembangunan manusia menuju keberadaban manusia, menjadikan manusia bermertabat dan berguna di muka bumi. Dalam Islam, manusia atau umat adalah the subject matter. Dan ini kalau boleh saya ini dalam bahasanya yang lama, ya. Ini perkataan Bung Hatta sendiri, ya. Bagi kita rakyat itu yang utama. Rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan ataupun sovereignty, kerana rakyat itu di jantung hati bangsa dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat itu kita akan turun. Hidup matinya Indonesia merdeka, semuanya itu bergantung pada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan kaum terpelajar baru ada berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sedar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Jadi ini Bung Hatta menulis dalam tahun 1931, ya, membangkitkan tentang pendemokrasian dan juga saya rasa ini boleh kita katakan pada hari ini sebagai empowerment kepada rakyat itu sendiri untuk terlibat sama. Makanya pembangunan ekonomi itu bukan saja top down, ya, apa yang deterministik daripada pemikiran ataupun gagasan ekonomi yang mainstream, ya, tetapi juga memberikan dynamism kerana adanya suara rakyat.
kita lihat untuk contemporary ini terdapat wacana yang ingin memperbaiki lagi perspektif ekonomi Islam yang dibangunkan sejak awal 60-an dan 70-an itu oleh misalnya Profesor Mehmet Asuti ya, dalam buku terbarunya A Model for Islamic Development and Approach in Islamic Moral Economy, di mana beliau menekankan soal-soal moral itu, soal nilai. Kerana kita lihat kewangan Islam, ya, sistem kewangan Islam ataupun disiplin kewangan Islam itu kadang-kadang kita melihat aplikasi dari segi legalistiknya, ya, syariah compliance, dari segi form, dan ini banyak dibahaskan dari segi form dan substance-nya. Tetapi kita melihat dia seolah-olah macam tercabut daripada nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi Islam itu sendiri. Jadi beliau menulis tentang the importance of values, action dan outcome. Ini juga saya rasa satu kritikan juga kepada pendekatan maqasid syariah yang banyak membicara tentang maqasid, maksudnya. Itu penting, tetapi kadang-kadang dia tak take off the ground ataupun susah untuk diaplikasi. Sebab itu Mehmet Asuti menulis di sini, economics and finance should be embedded into norms and values of society through locating ethical economic relationships across each system, so that morality would be articulated beyond impersonal market environment. Thus, maqasid or essentialization of human well-being in economic and financial activities takes place by motivating economic forces for economic and human development, which constitutes a base for the articulation of economic and financial choices to be linked to their consequences beyond mere intentionalism. So kalau maknanya melebihi daripada maksud itu sendiri. Jadi kita mesti melihat kepada dampak kepada maksud itu. Apakah kita dapat mencapai konsekuen daripada cita-cita kita itu. Jadi ia memerlukan pendekatan yang lebih canggih, ilmu yang lebih sophisticated untuk mencapai ini semua. Dan kepentingan nilai itu kerana dirasakan dalam sistem ekonomi kapitalis dan malahan aplikasi daripada sistem kewangan Islam itu kadang-kadang kita tidak melihat dari segi roh dan nilai-nilai itu sendiri. Okey. Saya kena cepat ni, Dr. Abu kena warning juga saya jangan terlalu lama, ya. Jadi apakah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi negara? Bagi saya ia adalah keadilan sosial. Yang kita bawa maksud bahawa peluang sama rata dan akses pada manfaat pembangunan ekonomi kepada semua tanpa diskriminasi berasaskan gender, kaum dan agama, menyempurnakan keperluan asas atau basic needs, tiada kelaparan, sifar kemiskinan, tiada jurang melampau antara si kaya dan si miskin, pembangunan lestari yang efisien dari segi penggunaan resources dan tidak merosakkan alam sekitar, tiada kumpulan yang tertinggal dan ditindas. Dan saya dengan penuh sedar merasakan bahawa Forum Ekonomi Manusiawi bukanlah platform yang pertama yang memperkatakan mengutarakan isu-isu seperti ini. Sudah banyak, ya, dan saya akan berbincangkan selepas ini beberapa variants daripada pemikiran alternatif ini. Jadi sistem ekonomi yang memaksimalkan kebajikan sosial dan kesejahteraan manusia, yang memberi fokus kepada pembangunan manusia itu sendiri. Dan saya petik di sini menariknya mengapa istilah ekonomi manusiawi itu digunakan. Satu ialah saya mendengarnya buat pertama kali daripada murabi kita yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ustaz Siddiq Fadil. Dan baru-baru ini saya juga membeli buku ini, Gelombang Kebangkitan Asia oleh Anwar Ibrahim. Dan buku ini adalah sebenarnya tidaklah completely terjemahan, tetapi idea yang ditulis oleh beliau dalam buku The Asian Renaissance. Dan saya petik beberapa petikan yang terdapat dalam buku ini. Beliau mengatakan cabaran ekonomi tidak satu, ia datang dari pelbagai penjuru. Kegairahan menyelesaikan satu masalah tanpa mempeduli aspek lain boleh menimbulkan masalah ekonomi yang lain. Dan ini bagi saya beliau memberi gambaran bahawa beliau menjendari konsep the systems view, ya, integrated systems view rather than a reductionist view. Ini juga saya ambil daripada
ungkapan yang dibincang dalam wacana baru-baru ini yang dianjurkan oleh IAIS yang dibincang oleh Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar dan juga Dr. Tengku Azman, ya, membicarakan tentang reductionist view versus a more comprehensive integrated systems view. Dan beliau juga mengatakan sebenarnya dalam buku ini ada satu chapter ekonomi yang manusiawi, ya. Justru untuk mencapai sistem ekonomi yang manusiawi mengikut Anwar Ibrahim, ia lebih merupakan satu seni daripada satu bentuk kejuruteraan. Ya, is more of an art rather than something that you engineer. Kerana sifat masyarakat yang pelbagai dimensi dan juga kerencaman persoalan ekonomi yang berkait rapat dengan persoalan dalam bidang politik dan kebudayaan. Ekonomi manusiawi mempunyai prinsip dan kaedah yang dirumus daripada perkembangan pengetahuan manusia tentang perilaku ekonomi manusia dan masyarakat serta juga pengalaman terkumpul masyarakat dan pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi. Manusia dan masyarakat bukanlah jentera. Perilaku manusia dan masyarakat mempunyai aspek keterdugaannya, tetapi aspek-aspek yang tidak dapat diduga juga banyak. Maka sementara masyarakat berdepan dengan ekonomi yang sejagat sifatnya, pendekatan kepada penyelesaian harus berpijak kepada kenyataan masyarakat berkenaan. Dan ini sangat menarik kerana salah satu kritik kepada capitalist economy ataupun neoliberal, pendekatan neoliberal dan juga classical economics, ya, neoclassical dan malahan juga ekonomi Islam adalah kerana ia agak deterministik. Kerangkanya masih kerangka neoclassical, ya. Tetapi pemikiran-pemikiran yang baru sekarang ini membicarakan tentang misalnya behavioral economics, nudge economics oleh Richard Taylor, ya. Saya ada slide-nya nanti. Dan juga narrative economics. Saya pertama kali dengar ni daripada Profesor Jomo. Narrative economics yang membicarakan bahawa disiplin ekonomi itu perlu ada aspek mengetahui dan memahami tentang gelagat manusia itu. Bukan satu teori yang ada assumptions-nya, ya, tetapi di realitinya assumptions itu sebenarnya tidak benar, ya. Sebab itulah andaian-andaian yang salah itu melahirkan konsekuen ataupun perilaku yang berbeza daripada apa yang diandaikan oleh teori ekonomi. Jadi saya merasakan ini agak menarik kerana Anwar Ibrahim telah menulisnya dalam tahun 1997. Dan ekonomi manusiawi dan keseimbangan, ini juga satu poin yang penting. Keadilan juga membawa makna keseimbangan, kesaksamaan dan memberikan seseorang haknya. Ihsan membawa makna kebaikan yang unggul, keindahan sifat penyayang serta mulia. Kerana beliau menulis sebelum itu ialah di dalam memetik ayat Quran Al-Adil wal-Ihsan, ya, sifat ataupun karakteristik yang patut ada dalam ekonomi manusiawi itu. Dan ihsan membawa kepada kebaikan yang unggul, keindahan, sifat penyayang serta mulia, ya. Dan semua prinsip ini sejagat sifatnya. Sebab itu apabila kita memilih ekonomi manusiawi, dan saya berbincang juga dan bertanya nasihat Dr. Siddiq Fadil, kenapa nak guna ekonomi manusiawi, kenapa kita tak guna saja ekonomi Islam? Dan beliau menjawab, kerana frasa ataupun istilah ekonomi manusiawi itu lebih inklusif, lebih universal. Kerana kita membawa dan memfokus kepada nilai-nilai yang bagi kita source-nya ialah Quran dan sunnah, ya, Islam itu sendiri. Tetapi kalau kita nak mengikatnya untuk menjadi satu denominator kepada masyarakat global ataupun universal, ia merupakan amat cocok sekali kerana nilai-nilai yang dibawa oleh Islam itu adalah nilai-nilai yang sejagat sifatnya dan terdapat dalam semua tamadun.
sebab itu menarik kalau kita melihat indeks Islamicity Index yang nombor 1 itu ya dah beberapa tahun ialah New Zealand, ya, number 1 ranked in terms of the Islamicity Index, dan ini dibangunkan oleh ahli ekonomi daripada George Washington University, Dr. Askari dan sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahawa nilai apa yang kita panggil nilai Islam, dan indeks itu dibangunkan berdasarkan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Quran, misalnya adil, yang baiklah ya, nilai-nilai yang baik dalam pembangunan ekonomi itu banyak terdapat di yang nombor 1-nya New Zealand dan juga negara-negara Nordic countries, ya. Dan kita lihat Nordic countries ini modelnya, ya, dan apa indeks juga yang kita guna, mereka lah yang menjorainya, ya. Maka pembangunan manusiawi yang bersifat menyeluruh mengutamakan keseimbangan, dibimbing oleh prinsip akhlak dan semangat ihsan dalam menangani permasalahan manusia yang bersifat kemasyarakatan. Jadi ini juga dianjurkan oleh, yang ditulis oleh Anwar Ibrahim, bahawa ekonomi manusiawi itu perlu bersifat tawaduk, dengan merasakan bahawa menangani cabaran ekonomi perlu diiringi dengan sifat tawaduk dan keinsafan tentang keterbatasan ilmu manusia dalam berhadapan dengan kerencaman masalah ekonomi masyarakat yang sering mempunyai aspek kesamaran dan kekaburan, uncertainties, ya. Dan dengan itu maknanya ahli ekonomi tidak berlagak sombong mengatakan jawapannya pada mereka, dan ahli politikus juga tidak berlagak sombong kerana solution itu ada pada mereka. Melainkan kita hendaklah membuka ruang lingkup forum yang besar, ya, dan mencakupi komuniti global, kerana jawapannya itu kepada masalah yang pelbagai. Misalnya COVID-19 ini adalah satu unprecedented crisis. Jadi manusia sangat terbatas ilmunya. Jadi kita perlu bersama-sama mencari solusinya, ya. Mengurus ekonomi pada hakikatnya tidak lain daripada menangani persoalan kehidupan manusia yang rumit. Justru itu menuntut simpati, dan kebijakan ekonomi semestinya menjurus ke arah mengangkat martabat manusia. Penumpuannya sudah tentu pada aspek kebendaan dalam kehidupan, tetapi ia harus dilihat sebagai wasilah untuk mencapai cita-cita kemanusiaan yang lebih tinggi. Yang menjadi landasan kepada ekonomi manusiawi adalah falsafah keadilan dan ihsan, prinsip yang amat penting yang disebut dalam Al-Quran sebagai al-adil wal ihsan dalam surah An-Nahl, ayat ke-90. Dan saya ingin melihat bahawa idea-idea yang dipamerkan dan ditulis oleh Anwar Ibrahim dalam tahun 1997 itu sebenarnya digarap dalam pendekatan yang lebih contemporary. Misalnya nudge economics yang merupakan sebahagian daripada behavioral economics oleh Richard Taylor yang telah mendapat Nobel Prize dalam tahun 2017, ya. Dan sekarang ini sangat hot lah, ya, behavioral economics ini. Kerana ia penting bahawa dalam misalnya membentuk polisi, ya, dalam apa juga, even marketing, ya, kita boleh melihat dan cuba memahami gelagat manusia ini, dan gelagat ini banyaknya yang tidak menepati andaian neoclassical economics yang kita belajar dalam kelas-kelas ekonomi kita. Dan itu juga narrative economics. Narrative economics daripada from Nobel Prize winning economist and New York Times best-selling author Robert Shiller. Dia merupakan satu groundbreaking account of how stories help drive economic events and why financial panics can spread like epidemic viruses, ya. Dan Robert Shiller membuat kajian dalam disiplin-disiplin misalnya sejarah, psikologi, sosiologi. Ini banyak sebenarnya menggunakan narrative, ya, di dalam disiplin itu. Yang paling sedikit menggunakan naratif ini ialah finance. Ya, itu menarik juga. Jadi kalau menteri kewangan itu daripada backgroundnya finance, ya, mungkin ketinggalan sedikitlah daripada memahami naratif ekonomi ini. Dan kita melihat seorang menteri kewangan, bekas menteri kewangan yang dilatih dalam ataupun dilatih dalam disiplin persuratan Melayu, mungkin lebih pandai, lebih appreciate kepada naratif ekonomi. Dan kita lihat
naratif ekonomik ataupun disiplin ataupun pendekatan naratif ini, itu kita lihat dalam pendekatan yang digunakan dalam Al-Quran itu sendiri, ya, cerita, ya, cerita Nabi, cerita dan tetapi naratif ekonomis ini boleh juga disalahgunakan. Naratif ekonomis menceritakan bagaimana pihak-pihak tertentu menggunakan naratif untuk menggerakkan, ya, menggerakkan manusia, ya. Jadi dia boleh juga disalahguna, ya, dalam bajet baru ini, ya, walaupun dia tidak tersiar dalam speech budget, tetapi akhirnya kita didedahkan dengan peruntukan lebih 80 juta kepada jasa, dan saya rasa ini kesedaran menggunakan naratif, pendekatan naratif untuk menghasilkan sesuatu efek yang dikehendaki oleh kerajaan, kerana essentially budget is a political document, ya. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang baru yang kita perlu sedar dan mengambil manfaat. Ada satu lagi, selepas ini saya ingin membincangkan beberapa pendekatan. Misalnya people, ramai di antara kita yang menjedari ataupun mula mengenal tentang apa yang dipanggil sebagai circular economy yang memfokus kepada kepentingan recycling dan bagaimana misalnya kalau dahulu kita ada resources dan production, consumption dan terus pergi kepada waste, tetapi circular economy ialah kita menghasilkan hayat yang lebih lama supaya kita menggunakan daripada resources kepada consumption itu kita guna reuse, repair, manufacture, recycle, recover, ya. So kita ada upcycling dalam fashion industry misalnya. Kita dianjurkan sekarang ini meninggalkan fast fashion tetapi menuju kepada sustainable fashion. Jadi apakah impak kepada pemikiran-pemikiran yang terkini begini, ya. Kita ada juga Kate Raworth, saya pernah dengar sendiri pembentangan beliau di Oxford mengenai apa yang dipanggil tentang donut economics. Ada kesamaan juga dengan circular economy, ya. Dia membincangkan tentang bagaimana yang lubang kat tengah tu ialah basic need needed for safe and just societies. Jadi banyak orang ada dalam lubang ni lah kalau tak cukup dia punya basic needs dia, ya. Dan donut itu, ya, isi donut itu ialah the safe and just environmental space for humanity, ya. Yang di luar donut itu sebenarnya zones of unsusceptible environmental dangers, maknanya yang tidak sustainable. Jadi kalau banyak permintaan di luar donut itu yang membuatkan satu hari nanti membawa kepada kerosakan dan tidak sustainable dan endangering kehidupan kita lah. Jadi yang pentinglah bagaimana kita nak menjaga, mengurus resources kita supaya kita berada di donut itu, ya. Dan saya tahu saudara Asri juga ada penglibatan tentang solidarity ekonomi sebenarnya, dan kita ada juga dalam kerangka yang ada sekarang, ya, Sustainable Development Goals, dan ini ada 17, ya, di situ matlamat pembangunan yang mampan yang sebenarnya negara-negara di dunia ini memberikan komitmen untuk menghasilkan pembangunan ini. Jadi kita boleh melihat variance kepada pemikiran alternatif ini yang merupakan kritik kepada kapitalis ekonomi dan sistem kapitalis daripada barat. Jadi ada persamaan dengan apa yang ingin kita bawakan, dan secara rendah dirinya dan kita merasakan bahawa ekonomi manusiawi ini ingin mengadunkan, ya, apa-apa yang baiklah, ya, yang daripada sistem ataupun pandangan ataupun pemikiran alternatif ini kita nak bawa dan adunkan dalam kerangka nilai. Kerana banyak juga macam kita kata circular economy, sustainable development goals tu, aspek nilai itu tidak digabungkan, ya. Kerana bila bercakap tentang nilai dan orang masukkan tentang culture dan adat itu, ada juga yang merasakan bahawa ini susah nak diterima, ya. Tak boleh cut across people, ya. Tetapi kita merasakan bahawa nilai itulah yang tercabut daripada pembangunan manusia ataupun pembangunan ekonomi yang menyebabkan ia tempang. Jadi membawa kepada bajet, ya, Belanjawan 2021, apakah idea besar
yang mendasarinya. Ya. Kerana sebagaimana yang berhormat menteri mengatakan, ya, kita semua mengaku bahawa COVID-19 itu adalah merupakan satu pandemik yang luar biasa yang menghasilkan satu unprecedented crisis, ya, seumur sehayat kita lah, ya. Dan ia memerlukan penyelesaian yang luar biasa, ya. Dan pandemik COVID-19 itu bagi orang yang beriman, ya, sebagai petanda dari Tuhan, ya. Bumi yang satu tapi hakikat yang berbeza, ya. Kita COVID ini memberikan kita masa untuk berfikir, membuat muhasabah, dan bukan sahaja muhasabah diri tetapi muhasabah kepada apa yang berlaku kepada alam, ya. Dan kita mungkin berada dalam realiti yang berbeza, ya, hakikat yang berbeza, sehingga kan kita hampir lupa kepada realiti yang menyentuh sebahagian besar manusia di planet ini. Kesenjangan misalnya merupakan satu tentangan yang semakin serius di negara ASEAN, ya. Dan saya beberapa kali ini adalah mungkin semua dah faham, ya, tentang bagaimana kita melihat kesenjangan dan mengukur kesenjangan, ya. Dan fakta-fakta di Malaysia sendiri, mungkin saya tak perlu pergi kepada situ kerana kita telah berjumpa dengan fakta-fakta tentang absolute poverty dan juga kemiskinan relatif, ya. Apa yang ingin saya simpulkan di sini ialah kalau mengikut kadar kemiskinan, Malaysia itu telah mencapai kadar kemiskinan terendah di dunia dengan 0.4%. Ini sebelum revisi 2020 lah. Jadi saya rasa Anwar Ibrahim juga yang antara yang awal yang membangkitkan perkara ini, mengatakan bahawa cara kita mengukur kemiskinan yang menjadikan kadar kemiskinan itu rendah, dan kita pun macam alhamdulillah, syukurlah kita dah over lah, ya. Sebenarnya itu jauh daripada realiti, dan ini telah mengundang pakar daripada Bank Dunia untuk melihat kembali perkara ini, dan hasil daripada pengkajian semula itu mendesak pihak kerajaan untuk melihat kembali garis kemiskinan, dan dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi iaitu kepada 2,208 kalau tak silap saya, menjadikan kemiskinan pada tahun 2019 meningkat kepada 50.4%, ya. Dan apa yang lebih penting juga ialah kemiskinan relatif, dan ini banyak didedahkan oleh kajian Khazanah Research Institute misalnya, dan Khazanah Research Institute juga mengeluarkan laporan yang terkini juga tentang kesejahteraan isi rumah di Malaysia. Okay, so saya nak sebut sedikit tentang slide ini, ya, tentang pendapatan per kapita dan pendapatan nominal GDP dan juga pendapatan per kapita, dan kita lihatlah, ya, mana negerinya. Memanglah Perlis yang paling sikit sebab dia negeri yang kecil, ya, dan Selangor yang paling tinggi dari segi nominal GDP. Tetapi kalau mengikut per kapita, kita melihat Kelantan yang paling rendah, ya, dan Kuala Lumpur yang paling tinggi. Dan mengikut Gini coefficient juga kita ada data mengikut setiap negeri. Menariknya, Kuala Lumpur yang GDP paling tinggi mempunyai kesenjangan yang paling tinggi, dan Kelantan yang paling rendah GDP per kapita juga antara yang tinggi, ya, yang kedua tertinggi selepas Kuala Lumpur, ya. Okey. Dan ini juga satu data lagi, percentage bilangan isi rumah yang berpendapatan di bawah 7,000, ya. Sekali lagi Kelantan, ya, dengan kadar 85.3% yang berpendapatan di bawah 7,000, dan Selangor di bawah 50%, ya. Jadi kita lihat kesenjangan antara negeri di Malaysia juga di situ, ya. Dan lain-lain masalah juga ialah pencemaran alam dan perubahan iklim, ya. Dan
ini masalah yang besar sebenarnya di Malaysia dan kita melihat dampak kepada pencemaran alam dan kita melihat kalau berbanding dengan negara-negara maju kita sangat ke belakang lah dari segi kesedaran dan kadang-kadang kita melihat recycling dan ini hanya sebagai lip service ya, tetapi setelah misalnya 30 tahun ataupun 20 tahun bercakap tentangnya tetapi tidak membawa dampak dari segi perubahan gaya hidup misalnya di kalangan rakyat. Dan kita tahu bahawa pencemaran alam misalnya pencemaran plastik bukan saja isu laut ya, isu samudra, tetapi ia juga berkait dengan iklim dan kemanusiaan. Apabila berlaku perubahan iklim dan menyebabkan punca pencarian hidup terganggu, tergugat, ini sebenarnya merupakan isu kemanusiaan. Jadi petanda spiritualnya ya, tentang apakah kesilapan-kesilapan kita di masa lepas ya, tentang keterbatasan ilmu kita dan kembali kepada Tuhan jugalah yang pemilik segala ilmu dan kuasa mutlak. Dan juga ya, kerosakan dan pencemaran berpunca dari tangan-tangan manusia ya, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Dan ini banyak sekali diperkatakan sebagai bukti bahawa telah tampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi itu tujuannya ya, musibah yang dilakukan itu supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jadi menarik juga perkataan global repentance saya pernah dengar dibicarakan dalam sebuah wacana webinar. Ia menuntut ya, musibah ini menuntut kepada global repentance. Apakah kita mengikat ataupun mempamerkan ya, kerajaan mempamerkan bahawa rakyat dan kita semua harus membuat taubat ini ya. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguh dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, jadi pengajarannya banyaklah di sini ya. Adakah ini proses deglobalisasi ini? Kalau sekiranya ia merupakan satu permulaan proses deglobalisasi, ia sebenarnya satu peluang ya kepada pengusaha-pengusaha microfinance, usahawan kecil dan mikro ya. Tetapi COVID-19 juga sepatutnya memberi kesedaran terhadap ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi merata tempat dan untuk kita mencari solusi yang baru. Dan saya merasakan dokumen belanjawan itu seharusnya mengambil peluang daripada apa yang kita sedar. Memang sebelum COVID itu dah ada masalah ini, tetapi COVID itu membesarkan lagi misalnya kesenjangan. Dampak kepada orang miskin itu lebih besar dan bertambah pula mereka yang hilang pekerjaan ya, mereka yang keluar daripada universiti yang tidak ada kerja dan menambah lagi pengangguran di kalangan graduan. Jadi ia memerlukan satu solusi yang mempunyai pendekatan yang integrated. Di mana penyelesaian norma baru itu? Gagasan pengeluaran baru itu memerlukan kita merekonstruksi fahaman liberal demokrasi yang mendasari disiplin dan pembangunan ekonomi kapitalis dan mengaplikasi prinsip Islam yang telah menghasilkan nilai sejagat tentang keadilan sosioekonomi dan falsafah dan teori ekonomi dan pembangunan ekonomi perlu mengambil kira faktor tradisi dan sejarah tempatan dan lingkungan dan peranan nilai ketuhanan, prinsip moral dan etika. Dan ini saya rasa saya tak nak pergilah ini ya, saya dah nyatakan itu. Ini juga berbentuk teori.
Jadi prinsip manusiawi itu perlulah menggarap ya prinsip ketahanan dan nilai-nilai manusia sejagat untuk menghasilkan spiritual ataupun capital ataupun social capital yang menghasilkan sifat keyakinan diri, tawakal, kepercayaan, trust sesama manusia, nilai moral dan beretika, amanah kepada manusia dan alam, yang semua ini adalah penting dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lestari, adil dan seksama. Jadi apa yang saya lihat, these are big words ya, dan agak abstrak dan agak susah lah untuk kita aplikasi. Tetapi tidak ada saya rasa pengamatan ataupun dari segi kesedaran di peringkat kerajaan, dan kita tidak nampak rohnya dalam belanjawan baru ini. To be fair, memanglah ya kerajaan ini kerajaan yang baru dan kerajaan yang tidak mempunyai mandat dan tidak mempunyai manifesto. Jadi susahlah kita nak mengharapkan the big picture coming from them. Whatever that is good, I think coming from the budget itu mungkin refleksi kepada partisipasi juga oleh pihak industri, pihak akademik, dari segi agensi-agensi yang selama ini pun ya sekian tahun kita tahu pembikinan belanjawan itu bukanlah merupakan daripada Menteri Kewangan ataupun kementerian semata-mata ya, ia merupakan satu usaha bersama, dan YB Menteri sendiri pun mengatakan bahawa terdapat proses ya melibatkan ramai orang ya dan agensi dan kementerian ya. Tetapi kita tak nampak sangat sebab COVID ni, sebab PKP ya, kita tak nampak sangat demokrasi, pendemokrasian idea itu, sumbangan kita. Saya tak rasa saya ni, dan saya tak tahu, mungkin ada Prof Ashraf, mungkin ada yang ada di sini, mungkin ada juga terlibat ya. Jadi kita tak katalah ada aspek-aspek, banyak ya aspek-aspek manusiawi di situ sebagaimana yang terdapat dalam tahun-tahun yang lain. Tetapi mungkin kritik saya ialah oleh kerana masa yang sedikit dan kerajaan yang terdapat hari ini adalah hasil daripada krisis politik yang dihadapi di Malaysia. Jadi saya rasa nampak tidak ada satu pendekatan yang menyeluruh, yang integratif. Sebagaimana kalau misalnya falsafah manusiawi itu, ekonomi manusiawi itu dapat dimasukkan. Kalaupun pendekatan yang lain, misalnya falsafah yang lain ya, tapi kita tak nampak itu. Jadi dari sini saya merasakan bahawa zaman COVID inilah yang memerlukan kita membincangkan tentang gelagat, perilaku manusia, tentang pentingnya kefahaman kita tentang behavioral economics dan juga tentang social capital ya. Sebab banyak tahun kita mungkin ada plan yang baik ya, tetapi dia tidak menghasilkan konsekuen yang dikehendaki oleh kerana nilai manusia itu ya, mungkin ada ketirisan, mungkin ada rasuah. Jadi yang baik itu, plan yang baik itu tidak kesampaian. Dan kita juga dari segi kelemahan dari segi mengukur ya, mengukur. Jadi setiap saban tahun kita membincangkan bajet tanpa memberi perhatian tentang bajet yang tahun lepas itu kita dah capai ke belum maksudnya atau targetnya ya. Itu tidak dibincangkan. Jadi sebab itu saban tahun mungkin kita mengalami masalah dari segi ketirisan ya, halfway along the line peruntukan itu tidak sampai ya. Jadi aspek-aspek manusiawi ini, nilai-nilai manusiawi ini sangat penting saya rasa. Jadi saya rasa mungkin saya berhenti di situ untuk memberi peluang yang lebih kepada yang terdapat di surah kita pada kali ini. Saya ada last slide itu yang mungkin idea-idea yang mungkin kita boleh ini, tapi saya mengalu-alukanlah komen dan juga sumbangan daripada sahabat-sahabat yang lain. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.